untuk barisan atlet-atlet yang diturunkan. Di lorong pertama, Harry Irfan. Ladies and gentlemen, please welcome 200-meter men. Final enter into the field. Kita akan menjelajah dari lorong ke lorong. ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะและสำหรับรายการนี้ค่ะนักกีฬาทีมชาติไทยก็ได้ลงทำการ di lorong yang ke-6 tumpuan pastinya kepada Puripol Bunsun yang akan berlari di lorong yang ke-7. Kita nantikan sekali lagi, mungkin saya tak sempat nak tengok start list tadi. Peserta-peserta yang mengambil bahagian, mereka akan diperkenalkan. Kita ada 2 pelari, iaitu Pinggiran Aidil dan juga Danish. Lain-lain peserta adalah dari Singapura, turut berada dalam saingan akhir. Mark Brian Lewis, sempat saya nak lihat bagaimana kedudukan lorong 8. Kalau dilihat, Danish berada di lorong 6. Tawat Chai akan memberikan tekanan kepada pemegang pingat emas Puripol Bunsun. Dan ini adalah pelari dari Vietnam, yaitu Ngan Ngoc Nha. Jadi Puripol Bunsun akan diperkenalkan sebentar lagi. Puripol sedang memburu pingat berikutnya selepas dia mencipta sensasi dengan catatan 10.00. Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia. Lorong 1 adalah Vietnam. Lorong 2 Malaysia. Jadi 8 peserta. Seorang lagi di lorong yang ke-7. จะเป็นการแข่งขันวิ่ง 200 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในซีเกมส์ครั้งที่ 33 ค่ะ Now is the competition of event 200 meter Jadi, final. Acara akhir 200 meter. ช่องวิ่งที่ 1 Harry Irfan Curse Run จากสิงคโปร์ Harry Irfan di lorong yang pertama. Lane 1 Harry Irfan Curse Run from Singapore. ช่องวิ่งที่ 2 ฮาจามPinggiran Aidil di lorong yang kedua. Pinggiran Aidil from Malaysia. Sementara lorong 3 dari Vietnam, Ngan Ngoc Nha. Lane 4 Cartanian Michael from Philippines. Carter Michael. ช่องวิ่งที่ 5 นักกีฬาจากมาเล di lorong เซีย 4. Muhammad Rosli Dennis Abdikha. Dan Muhammad Rosli Dennis Abdikha from Dennis Malaysia. Iftikhar, lorong 5. Puripol Bunsun จากประเทศไทย Dan lorong 6 Puripol Bunsun. from Thailand. ช่องวิ่งที่ 7 Louis Mark Bryan จากสิงคโปร์ Mark Bryan lorong 7. Mark Bryan from Singapore. และช่องวิ่งที่ 8 ทวัชชัยหิม Dan เอียด Thawatchai จากประเทศไทย Himait ค่ะ And Lane 8 di lorong 8. from Thailand. Sekali lagi 20.37. Catatan yang mau dilepaskan oleh 8 pelari ini.
Tumpuan pastinya kepada Danish Iftikhar selepas meraih pingat gangsa. Tanpa ada Muhammad Zohri, jadi perseteruan persaingan akan terarah di antara Puripol Bonson bersama dengan Danish Iftikhar. Lorong 5 dan juga lorong 6. Jangan dilupakan juga Tawat Chai beserta dengan Ngan Ngoc Gia dari Vietnam di lorong yang ketiga. Bersiap sedia untuk dilepaskan. Pelepasan yang sempurna untuk lihat bagaimana permulaan yang ditampilkan oleh Puripol Bonson. Kali ini Danish Iftikhar sudah pun memasuki kawasan tengah untuk menuju 100 meter yang terakhir. Puripol Bonson masih lagi memimpin perlombaan, diikuti rapat oleh Danish Iftikhar. Ketinggalan pada ketika ini Danish Iftikhar semakin laju Puripol untuk mencipta sesuatu. .07 Brian Louis dari Singapura mungkin berada di tempat yang kedua. Namun kedudukan Danish Iftikhar, apakah sekali lagi akan berpuas hati dengan pingat gangsa? Kita nantikan aksi gerak perlahan. 20.07. Sekaligus dia akan diangkat sebagai Raja Pecut Sukan C. Rekod dipegang 20.37. Permulaan yang baik dari Danish Iftikhar. Memasuki 100 meter. Ada tekanan yang mula dijelmakan oleh Puripol Bonson. Dan di sinilah segalanya bermula. Tiba keberadaan pelari dari Singapura untuk mengejar kedudukan pada ketika Tawat Chai antara yang memberikan tekanan kepada Danish Iftikhar. Apakah dia berada dalam kedudukan pingat gangsa atau pingat perak? Agak perlahan sedikit pada ketika Danish sempat memerhatikan kedudukan Puripol Bonson. Menuju ke 50 meter yang terakhir. Perseteruan di antara Brian Louis dan juga Danish Iftikhar. Namun saya jangkakan Danish akan menamatkan saingan di tempat yang kedua selepas aksi gerak perlahan kita saksikan sebentar tadi. Ataupun Mark Brian Louis. Itu yang menjadi tumpuan pengesahan sebentar lagi. Apapun Puripol Bonson muncul sebagai pemenang pingat emas untuk acara 200 meter lelaki akhir, mengesahkan beliau sebagai Raja Pecut Sukan C. Kita harapkan Danish Iftikhar akan berada di kelompok kedua, kerana pada ketika kamera saya sempat melihat di antara dia dan juga Brian Louis. Namun kita nantikan Danish Iftikhar di kedudukan pingat gangsa 20.73, 20.72 dengan Mark Brian dari Singapura 20.07. Sekaligus satu lagi rekod baru yang dicipta oleh individu yang bernama Puripol Bonson.